selamat sejahtera. Saya Afina Batisha. Saya Muhammad Syamaliah. Kami penyampai TVPSS anda pada hari ini. Selamat datang ke Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Daerah Port Dickson, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Jom kita kenali lebih lanjut keistimewaan Pusat Teknologi Pendidikan ini. Jom. Kalau nak tahu, teknologi pendidikan di Malaysia ini bukan barunya, semuanya bermula sejak tahun 1949. Bila satu Jawatankuasa Khusus Guru menubuhkan untuk membantu alat bantu mengajar. Manakala pada 19 Jun 1972, bahagian teknologi pendidikan atau dikenali sebagai BPP telah ditubuhkan untuk menyiarkan radio, TV di dalam kawasan sekolah. Masuk tahun 1988, BPP makin power bila mula urus pusat sumber sekolah satu negara, SSTP Port Dickson, di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. SSTP ni bantu semua sekolah daerah PD, dari segi bahan bantu mengajar, pusat sumber sekolah, sampailah ke teknologi pendidikan yang canggih. Segalanya satu tujuan, menjadikan pembelajaran lebih menarik, berkesan dan menyeronokkan. Fungsi utama SSTP ialah pertama, menyelaraskan pelaksanaan ICT di sekolah dalam daerah Port Dickson. Kedua ialah menyediakan sokongan teknikal kepada sekolah seperti komputer, internet dan sistem KPN. SSTP Port Dickson aktif menganjurkan pelbagai program seperti STEM Hub Negeri Sembilan, Witing Digital dan Bengkel Teknologi untuk Guru. Ia menjadi tunjang pembelajaran abad ke-21 di daerah ini. SSTP Port Dickson menyediakan kemudahan moden seperti bilik latihan ICT, studio multimedia dan STEM Hub Negeri Sembilan. Terdapat juga galeri teknologi, bilik mesyuarat, surau serta capaian Wi-Fi menjadikannya pusat pendidikan digital yang lengkap dan berdaya saing. SSTP Port Dickson terus melakar kejayaan dalam dunia pendidikan digital. Antaranya ialah SSTP Port Dickson telah dipilih sebagai lokasi rasmi STEM Hub Negeri Sembilan sejak Mac 2023. Ia juga menganjurkan program kebangsaan seperti Witing Digital dan melatih ramai guru melalui Bengkel Teknologi Pendidikan. Dengan penuh semangat, kami mengakhiri penyampaian ini. Terima kasih atas sokongan anda. Teruskan bersama kami dalam menjayakan transformasi pendidikan digital. Jumpa lagi.